Oh, syok yo. Tolong mok best lah yo. Dia pergi sana. Ada. Lagi hoi. Sampai. Faham. Oh, kunci sikit, kunci. Lagi kuat. Lagi. Sai. Maghrib mancing. Dosa tau. Oi. Tengah rakam tu. Aduh. Tak molek. Drek lawak. Oh, dia ada. Tak ada bunyi pun tak apa. Assalamualaikum. Nampak ni konten berlainan sikit. Lama lah kita tak main kolam. Dah timbul seekor. Seekor sudah mati. Di kolam Kulim Square. Seorang satu rod RM30. Jumpa lagi hoyong dan tengah menyeting-nyeting barang. Aku Oi. Aku baru nak ni ya. Syok yo. Tolong mok best lah yo. Terus jadi bahan tau. Penyuk dah penyuk. Ambil penyuk. Yo layan lu. Hambuh apa ni roti. Mesti apa? Kita strike dah. Dia buah mula bagi tu. Tapi yang mati tu je tu. Ayat tu kan nak naik dia pak. Tak ada apa lah bagi dah. Boleh Main roti macam biasa. tahu. Pakai tomato dia. Macam pakai tomato ni. Dia penyuk. Ni baru makan. Baru first makan. Rod PE berapa? PE1. Mesin saiz 4000. Tali 40. Dia jenuh nak bonek ni. Mencari kepuasan. Mai. So, berat lah. Dia 10 kilo eh. Aku bawa penimbang. Ambil gambar. Gigi. Kita nak pakai ni grip. Grip dalam timur je. Ya. Hasil pertama Mr. Khoyum. Berapa kilo tak tahu ah. Okey, beres. Tengok berapa kilo nanti tengok ni. Kau nak timbang berapa kilo? Ha, tak mau? Kaki mati juga. Okay, release. Mantap. Umpan. Oi, Mazlan balik lah. Beli down lah. Aku nak beli down ni. Tengah lah. Ini setting ni. Aku lama tak main kulai tawak ni.
Lupa bancuh macam mana. Ni share koyo yang bancuh ni. Dia yang bancuh ni. Macam ni perambut tak pernah damai. Spot fishing. Koyo boleh tu. Tak main pelampung lah. Dia kalau bunyi dia tu. Pelampung betul? Kita test. Tengok macam mana. Oh dia. Itu. Kuat sangat. Kecok di sini. Macam ni yang tuan-tuan dan puan-puan, betapa santainya mancing di kolam RM30. Bersantai saya ikan. Oyum dah tunjuk lesen dah tadi. Tengok dia masih menunggu dengan muka gusarnya. Kami menunggu Haji Ali bersama dengan Haji Muda Akil. Tak sampai lagi. Mazlan pun dah beli lah. Pening dia punya makan. Aku tak tahulah bila. Itu pelampung aku dan tu. Okay. Ada style kita sambung kemudian. Ali. Ya, bersama dengan pencetus umrah. Pencetus umrah Akil. Baru balik umrah. Naik dah sekok. Scan terus ya. Oi. Hang tak boleh cing. Tak dekat mesti ni. Tak dapat pasal tak ada lesen lagi. Resah tak apa kau yum ada dah. Kita main-main terus kena ke dia. Tu baru menit tu. Baru pasang 2 kali kedua. Aram dia muka macam tak naik pun ni tu ya yum. Dia main macam tu ni dia. Patutnya dia pergi kaji burung ni. Pelampung aku hilang ni. Pelampung aku dah pergi. Ni tunggu hak yang ni. Langgak tali lah. Langit. Dia orang kata chef kalau main kolam ikan air tawar ni. Mau kat jadi chef. Cara membancuh dedak berperisa. Kan. Perisa strawberry, perisa pandan, Roti polkadot. Roti polkadot. Okey, pergi balik. Oh, dia 2, betul ah, ada menu pilihan. Mari kita lihat Oyum mengepal. Oh, begitu caranya. Konten kali ni kita layan ikan kolam ikan air tawar. Alright. Aku pula nak kepai. Hah? Yang? Oh, dia lagi. Dia hat-trick dah. Aduh. Dia. Oh. Main. Dia sampai ni tak besar kot. Nyuk. Ayat tu. Oh, hook up.
Sikit je. Ya. Thank you. Hat trick. Patin. Mantap. Ada yang tu. Ha? Berat tu. Ada? Timbang. Dia tak mau timbang. Dia belakang. Dia kata, ringan ni. Dia tak mau timbang. Takkan ringan kita kau ni. Nah. Pegang kot ni. Sekejap ni tak ada. Oh. Oh. 6. 8. Ha? 6. 6, 7. 6, 7 kilo. Ali satu dia cepat je. Oh, nak gambar juga. 6.7 kilo. Alah, aku bosan. Pelan-pelan awak kacau dah. Belah mengganggu dah. Masih lawan Ruby tu. Boleh. Layan lu. Woi, sampai sana api. Habis ya kacau orang. Rasa salah. Oh, doa. Habis dia kabit, habis orang ah. Tarik. Oh. Kecil je. Saja buat kecoh. Yo. Sikit je kena. Ya. Aduh. Alright. Kami pelet daripada Madinah. Ini pelet umrah punya mari. Padu punya. Tapi spring ni tengok, dia tak kelai tau. Pelet duduk dalam elok ah. Assalamualaikum. Nampak ni kita ada channel KRFC. Ni orang kata pengen ikan. Walaupun kita di dalam kolam ni kita tahu ada ikan, tapi sampai lah aku tak kena lagi. kami tiga masih belum kena lagi. Tapi ni kena lah. Kat tepi dia ada kena lah. Paipok lah dia. Tengok sini sikit. Oh. Dia paipok lah, dia dah menang lah. Dia tengok dah menang lah koyo. Kami masih lagi menunggu, mungkin senja-senja sampai ke malam silap-silap. Tak tahu sampai pagi. Pagi ke 1 cukup lah. Sikit semua cukup lah. Saya lanjut. Ha? 2? 3? Nak 4 lah. Biar koyo balik dulu kot. Oh, dia lagi yang kelima. Oh. Dia pergi sana. Yang kelima. Oh, dia kunci direct lagi. Dah habis kunci dah. Habis lah dia. Dia sok orang. Aduh. Jemaah. Ni rakam dia lah. Sabar. Papa tolong. Start.
Berapa dolar? Relax berapa dolar? Aduh. 5 dah dia. Dia meluat dah ni. Okey. Thank you. Ya. Pergi lu pula besar ni. Ya. Meh, pergi sana. Dah ni. Oh, besar ni lebih 6 kilo. Kena timbang ni jom. Ush. Apa? 8. 8 berapa? 8.5. Dah buat belakang tu. Angin semua. Aduh. Balan terus ya. Tak mau tenggelam. Aduh. Balan dia pula. Aduh. Kena angkat ni. Dia lagi ni. Dia lagi. Asyik dia. Hari ni memang tengok show dia. Dak makan mai kat ni pula tu tunjuk kat orang tu perangai ngoh. Saja. Ha. Lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah lepas. Tak gaduh aku nak sok. Aduh. Drag kunci. Drag kunci. Kalau lucu. Alhamdulillah. Alah, sibuklah ni pun. Ikan dah sempat kunyah lagi. Aduh. Belah. Ada. Lagi hoi. Jangan tunggu kena. Dia kali lari kat ni pula. Tengok ikan ni lain sikit eh. Dia tak pergi sana, dia tak mengenji orang. Menggaji rod murah. Rod murah padu. Rod tak sampai 100 ya. Rod tak sampai 100 ya. Kena pakai pelet berhujung tu. Tak apa, tak payah kubur pelet. Kubur macam ikan boleh pelet. Dah lesen dah. Dia asyik dah lesen. Tak naik je. Asyik. Allah. Nampaklah janji ada. Janji ada. Ni standard cabi ni. Ni kalau cabi punya. Cabi tak kena timbang lah. Janji makan. Ni hari pergi sana hak dia. Hari pergi sana. Tu tak ada bawa pergi sana. Main tani tarik. Alhamdulillah. Main dengan rod ni juga. Rod ni juga tu. Minat juga merah putih no. 3 generasi ni. Kalau memang rod ni kepegai. Ultraman ni. Bancuhan sipu. Sipu pun. Dia. Jarang sekali kumpah. Tak kumpah lah kalau main-main. Ya pula lesen. Aduh. Lesen budak pula. Aduh. Mana tadi koyu? Aduh.
Ada. Pam. Komputer pula ni. Hot ni, bagi dulu. Hakim mengepam ikan. Mana dia? Dia pegang tepi. Ya. Oh, besar. Aduh. Aku ni rakam orangnya. Ada? Ya ni ikan laki pula. Ni kena timbang lagi. Dapat dah ni. Oh, duduk tak diam. Pegang ikan. Pegang. Tujuh. Boyong sakit ni. Boyong tak ni depan. Oh, kunci sikit, kunci. Lucu lah. Alhamdulillah. Aduh, lucu pula. Ada? Lagi? Tak ada. Lagi kuat. Lagi lekat je. Mu tak lekat sangat. Lucu lah. Ada. Tengah duk tu duk betul dah orang cakap tu. Tengah duk belek tu, ikan makan dah. Aduh. Mata sak mana pun? Mata sana kan. Tak lah. Dia. Sak dah tu. Oh, tu baru makan ambok. Tu baru makan ambok weh. Ngiri eh. Tak beli. Saiz. Ni maghrib. Haji, maghrib mancing. Dosa. Weh, jangan pecah. Lucu. Ya, baik. Mantap. Bagus. Jangan putui. Angkut dah apa? Kim sana. Nampi lah sana ijaz lah guna pun.